Dia tak lekat. Tapi yang ni boleh lah nak pakai kan. Harga pun tak adalah mahal sangat. Tapi glove dia cantik lah. Serius. Glove dia nampak cantik kan. Cuma dekat bahagian belakang ni kurang selesa sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni hari Selasa. Ini glove baru. Jom kita try tengok okey ke tak okey. So video sambungan dia selepas aku balik kerja nantilah. Kita try dulu tengok macam mana. Okey geng. So siang tadi aku dah guna glove ni. Glove ni agak tebal geng. Cantik. Tapi dia agak tebal. Dia bila pakai kalau tengah hari tu memang agak panas. Bila pakai balik kerja tu memang dia agak panas sikit lah. Banding dengan yang Alpine ni dia nipis. Dia kurang tebal kan. Yang ni dia sebab belah bawah dia ni dia macam dia macam piu sikit kan. Bukan leather tapi macam getah-getah sikit lah. Sebab tu dia panas. Sebab ni dia kain. Nah itulah kan. Tapi dia agak panas sikit. Tapi so far kalau untuk pakai pergi kerja tu okey je. Cuma dia tak kurang selesa sikit kat bahagian ni kan. Kalau banding dengan ni, yang ni dia selesa lah. Dia sangat selesa lah. Dia tak panas sangat. Lepas tu kat bahagian ni memang selesa. Dia tak, kalau kita genggam throttle tu, dia tak ada rasa macam benda yang berketul-ketul. Kalau yang ni kalau kita pakai, kalau kita genggam throttle tu dia macam, dia rasa dia punya getah ni macam ada berlipat-lipat sikit lah. Kurang selesa tapi okey je. Tak ada masalah lah. Lagi satu yang ni, dia jenis macam ni zip. Memang tak ada masalah. Memang susah nak terbuka lah. So yang ni kelemahan dia ni kan. Dia pakai jenis macam zigzag ni. Kurang sikit lah. Sebab tu aku letak, aku pasangkan klip. Sebab dia dah lama dia terbuka. Dah lama dia dah tak lekat. Tapi yang ni boleh lah nak pakai kan. Harga pun tak adalah mahal sangat. Tapi glove dia cantik lah. Serius. Glove dia nampak cantik kan. Cuma dekat bahagian belakang ni kurang selesa sikit. Tapi tak ada masalah lah. Benda tu aku beritahu je lah. Dia sebab dia macam ada, bila kita pegang throttle tu dia macam getah ni berlipat. Tu dia jadi kurang selesa kat situ lah. Tapi tak ada masalah lah. Masalah kecil je. Lepas tu dia agak panas lah. Sebab dia pakai macam getah. Kalau yang ni dia kain, dia memang tak panas. Alright, itu saja lah. Tapi dua-dua boleh guna, tak ada masalah. Alright, Assalamualaikum.